Wah, saya ada Nutella saiz sederhana. Ya menarik. Ya menarik. Dan awak ada yang kecil. Jadi kenapa? Wah. Oh, wow. Nutella saya sangat besar. Baiklah. Phoebe, ayo mulakan dulu. Saya akan buka sekarang dan mencubanya. Oh, Nutella. Betapa sedapnya. Sedikit lagi. Dan lebih lagi. Sedap. Tunggu, saya ada idea. Ia akan rasa lebih sedap sekarang. Lihat, Nutella sekarang jadi spaghetti di atas roti. Ini sandwich. Ia sangat sedap. Saya suka. Peri saya sekeping. Tidak, awak ada Nutella sendiri. Baiklah, saya akan cuba punya saya. Mari kita lihat. Sejuk sedap. Baik, idea baik akan buat sesuatu yang sangat-sangat menarik sekarang. Saya akan bekukannya dulu. Dan sekarang katana saya. Oh, baju T saya. Ups. Phoebe, saya minta maaf. Awak potong rambut saya. Bobby, apa yang berlaku? Oh, baiklah. Saya minta maaf. Tapi kita teruskan. Tenang semua. Ia pasti akan berjaya. Saya telah membuat Nutella pada batang. Saya sangat marah. Ini untuk kamu. Tidak marah lagi. Ayu, Britney. Oh, saya akan buka sekarang. Saya tak boleh picit keluar. Oh, tolong saya. Mari kita lakukan ini bersama. Tarik lebih kuat, ia berjaya. Sekarang saya boleh makan. Sedapnya. Lebih lagi. Seperti itu. Oh, seluruh muka saya melekit. Ew. Kenapa? Hei, adakah kamu berhenti? Ayo. Dan itu lebih baik. Saya akan terus makan. Sedap. Oh, itu saja? Kosong. Baiklah, saya akan habiskan makanan saya. Lihat awak. Baiklah, saya ada pack size sederhana. Wah, saya memang ada yang besar. Ambil masa anda. Saya akan mula dulu. Pertama, saya akan tuangkan sedikit. Ia sangat cerah dan sangat sedap. Saya akan makan semuanya. Pack ini berbau pelik. Ia boleh dimakan juga. Lihat. Betul-betul. Oh, tidak. Saya belum selesai lagi. Sedap. Yes. Itu saja sekarang. Saya sudah selesai. Baiklah, giliran saya. Saya akan mula dari sini. Sedap. Sekarang gigitan yang lebih besar. Oh, gula-gula saya jatuh. Bobby. Ini milik saya. Oh, saya minta maaf. Itu tidak sengaja. Tiada apa yang tidak sengaja. Semuanya milik saya dan saya akan makan sendiri. Phoebe, awak pelik. Tapi saya tak peduli. Sekarang saya akan makan pack ini.
saya mahu juga. Baiklah, mulakanlah. Oh, ya. Oh, saya mahu ambil satu gula-gula. Ada banyak sekali. Oh, dia. Baiklah, sebab ia jatuh, kita boleh makan. Hei, ini M&M saya. Saya akan makan juga. Oh, saya ada pet kecil. Anak patung, lihat. What? Bobby ada lebih. Ya, saya bertuah. Wah, saya ada bahagian yang sangat besar. Saya mula dulu. Selamat tinggal, anak patung. Sekarang mari kita cuba. Oh, ya, sedap. Tunggu, ada lagi coklat di bawah. Saya akan habiskan semuanya sekarang. Phoebe, kamu ada misai? Di mana? Saya akan bersihkan. Dan sekarang janggut. Apa? Tidak. Apa yang sedang berlaku? Ini tuala. Oh, terima kasih. Bobby, giliran kamu. Baiklah, saya akan angkat sekarang. Wah, tandas itu berat. Sudah tiba masanya untuk bersenam, Bobby. Saya akan jadi lebih kuat sekarang. 1, 2. Oh ya, lihat otot saya sekarang. Wah, Bobby. Sekarang, masuk ke dalam mulutku, gula-gula kecil. Betapa sedap, lazat. Wah, itu bagus. Bravo, Bobby. Terima kasih. Yes. Giliran kamu, Britney. Saya akan fikirkan bagaimana saya boleh memakannya. Dan saya ada idea. Tuangkan susu ke atas semuanya. Ia akan rasa lebih sedap. Bagus. Dan sekarang, sudu besar. Ia kelihatan seperti bijirin sekarang. Oh, sangat sedap. Saya suka. Boleh kami sertai Anda? Saya juga. Sudah tentu. Mari kita lakukan bersama. Ini sangat sedap. Wah, saya ada baldi besar nih. Saya ada satu yang bersaiz sederhana. Tidak buruk. Oh, Bobby, awak ada satu yang sangat kecil. Kenapa ia begitu kecil? Ya, tidak adil. Ia sangat kecil. Baiklah, isi ikan bacon dulu. Tunggu kamu semua. Ya sedap. Oh, itu sahaja. Baiklah, saya tak perlukan lagi. Britney, kamu boleh mula sekarang. Baiklah, saya akan berhati-hati. Mari cuba makan dengan penyepit. Ia tidak berfungsi dan ia sangat janggal. Oh, saya hampir dapat. Kawan-kawan, jangan ketawakan saya. Tunggu, saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya akan putar mie ini. Hore, ia berjaya. What? Oh, Kitty. Comelnya? Oh, tidak. Ini mie saya. Kitty mencuri semuanya. Baiklah, ada sesuatu yang tinggal. Phoebe, sekarang giliran kamu. Yes.
Sudah tentu, ia akan menjadi lazat. Ini beg pakaian kecil saya. Awak tahu apa yang saya ada di dalamnya? Topping. Saya akan ambil yang strawberry dulu. Betapa luar biasa, tetapi sangat sedap. Wah, topping ini sangat sesuai dengan mie saya. Yes! Sedap. Sekarang 2 topping pada masa yang sama dan lebih lagi. Dan sekarang saya akan campurkan semuanya bersama. Ke dalam mie. Sedap. Adakah dia okey? Saya tidak fikir begitu. Tetapi rasanya sangat sedap bagi saya. Saya akan habiskan 1 baldi penuh. Oh, saya jatuh. Lihat, saya masih ada mie lagi. Hebat, awak mau sedikit? Tidak. Tidak, terima kasih.